Selama I jadi influencer, tak pernah lagi I kena macam ni. Apa yang dia cakap tu semuanya melampau. Mana ada I minta makanan free. Diorang yang nak bagi. I aja lakukan tugas sebagai influencer. Tolong promote. You guys sendiri nampak kan what kind of person she is? I tak nak asut-asut. You guys fikirlah sendiri. Betul. Awak tak perlu risaulah pasal semalam. Tak ada apa pun. Tapi saya tak patut. Ya, saya tahu. Awak cuma pertahankan diri awak. Ya. Tapi saya tak patut buat macam tu. Saya patut kawal barang saya. Okeylah. Saya masuk dalam ni. Selamat datang, Cik. Cik nak pesan apa? Ni je ke menu yang ada? Ya. Buat sementara ni je yang ada. Sikit lah. Tak apalah. Saya makan tempat lain lah. Baik. Terima kasih. Betul lah. Apa yang Sabrina review tu. Tante kedai ni nak jual Chef Aiman je lah semua. Jom. Ciao. Terima kasih. Datang lagi. Banyaknya pinggan. Rasa macam tak ada orang je kat luar tu. Hantu ke makan? Awak okey ke tak ni? Nadia. Boleh tak awak jangan tanya saya okey ke tak? Tak, okey? Saya tak okey. Kafe ni segala-galanya untuk saya. Tapi saya dah musnahkan semua benda. Kafe ni satu-satunya jalan keluar untuk saya. Tapi saya dah kecewakan ramai orang. Saya kecewakan mak, saya kecewakan awak. Tak. Awak tak kecewakan siapa-siapa pun. Jangan biarkan orang yang cakap dekat online tu efek awak. Awak baca tak apa dia orang cakap pasal saya? Diorang dah tak nak datang tempat ni. Diorang nak boykot saya. Diorang nak boykot kafe ni. Tapi bukan salah awak, Nadia. Tak. Memang semua ni salah saya. Sekarang ni saya kena buat sesuatu. Saya kena kembalikan balik kepercayaan orang pada saya dengan kafe ni. Awak nak buat apa? Saya nak ubah semua. Ori-ori, jatuh cinta lagi. Setiap senyum kau buatku terbang tinggi. Ori-ori, semakin kau dekat, diriku jatuh hati lagi. Ori-ori, hati ini bonsi, buat aku terus jadi fancy. Ori-ori, cinta macam ni, buat aku senyum tanpa henti. Yeah, setiap kali kamu senyum tertawa, terbawa rasa nyata. Ori-ori beraroma, rasanya penuh warna bila kita bersama. Kemana saja asal kita dapat berjumpa.